Minggu kedua balik sekolah bersama dengan Aunty Ima. So far dia okey lah. Dia suka sebab ada kawan. Cumanya yang tak bestnya, adalah yang naik dengan Aunty Ima tu anak India. So setiap kali balik dia akan cerita, Mai, tadi ada cerita Tamil kat dalam kereta tu. Dia pergi panggilnya orang India tu cerita Tamil. Aku pun macam, aduh, jam jugalah aku anak aku ni. Kenapa? Busuk. Apa yang busuk? Macam mau tak jalan. So, kita nak gerak pergi ke KK Mart kejap. Mami patutnya Mami tak bawa Mami tak payah bawa si Kabir patutnya. Tapi sebab Mami nak turun ke kedai kat bawah-bawah tu. Pegang Mami. Pegang Mami. So Mami kena bawa lah dia. Kabir Mami sebab Mami nak pergi kedai hari ni. Kejap gini Mami nak pergi kedai. Mami tak tahu kenapa Mami memang rasa macam nak pergi ke kedai je. Tapi Mami bawa lah dia. Dia semua bolehnya dia nak tinggal kat rumah si Kabir ni. Kita habis tak nak ikut. Ami naik cepat-cepat dia cakap. Dia seorang yang berani tau. Dia tak ada buat benda bukan. Pun dia main handphone je. So kita dah sampai dekat kedai. Kalau lalu basement lagi dekat. Tepi lah Bi. Mami nak jalan macam mana nak jalan? So kita tunggu Aunty Imah dia dekat depan-depan ni lah. Sini. Ada, Mami bawa yang bawakan lah. Kau nak tak nak jalan ni? Apa Bi? Ada anjing ke? Anjing. Janganlah, dah kan kat sini pun ada. Monda. Janganlah lari. Jangan lari. I naik monda. Oi, sebenarnya Mami nak buat video dekat dalam kedai Aziz Supermart yang baru tu. Sebab dalam tu dia jual sayur. Macam-macam ada. Kira macam kedai fast groceries yang belakang sana tu. Tapi bila dah masuk, Mami cari daun kesum dulu. Kalau ada daun kesum, Mami nak buat asam pedas. Hari ni macam lama tak makan. Lepas tu dah jumpa pula daun kesum, bunga kantan. Terus lupa untuk ambil video kat dalam tu. Sebab handphone dah dalam poket. Lagipun sabar jap macam ngap. Lagipun tadi tangan Mami tersepit kat peti ais. Kat pintu peti ais. Kau tahu Kabir buat apa? Kau buat apa, Ben? Dia tak tolong. Dia ketawakan aku lagi ada. Mami dah sakit. Dia ketawa. Sabar je lah. Dah lah. Nantilah kot kalau sambung video masak hari ni. Tunggu Hai guys. Kita sambung video ni dekat hari yang berikutnya. Sebab semalam kan Mami kata nak sambung dekat asam pedas. Tapi Mami dah masak sendiri. Mami dah masak sendiri dan kita dah selamat makan pun tengah malam tadi. Ada lagi baki dia ada untuk makan malam nanti. Tapi ayah nak pergi pasar kat dia hari ni. Hari Jaya cuti. Okay, inilah Maiden Mutiara ni. Mutiara? Litu. Okay, tu kita naik daripada situ sebab dia start daripada tingkat 2. So dia ada 4 tingkat. Banyak wheels. Let's go. Mi dah cakap masuknya bukan kat situ. Dia degil. Aku dah cakap masuk ke sana. Aku dah membazir perjalanan.
Budak paling suka pergi mall. Budak ni. Kita dah habis dekat Maiden. Kita pergi ke Lotus pula sebab ada. Aku tak tahu lah apa dia beli tadi. Tadi dah beli mainan. Oi, membeli Ayah nak tu lah. Barang. Tak boleh ada susu. Kita dah balik. Daripada apa? Lotus. Ya, dengan Maiden. Kat Mutiara Rini ni. Boleh lah. Banyak urusan yang dah settle hari ni. Alhamdulillah. So, kita nak balik rumah. Sebab dia bagi cahaya. Yang ni flash. Sebab kita dalam keadaan gelap. Dapat sesuatu? Ada buat itana. Cepat komen. Untuk Android ya. Maybe lah. iPhone tak ada. iPhone cantik.